Tam. Hari ni Abah Yiding mula perbicaraan kat mahkamah dah weh. Hang cerita sikit kes apa ni yang bicara ni? Ya Pak Dollah. Hari ni mulalah perbicaraan kes dia tu. Kes ni berlaku pada tahun 2020 waktu dia jadi pembaca PDF dulu. Dia ni kena dakwa menggunakan kedudukan dia untuk memperoleh suapan berjumlah 232.5 juta ringgit. Sat aku tak faham lagi. Kes yang mana satu ni Tam? Sebab dia ni banyak kes. Aku keliru kes yang mana satu ni. Ni kes jana wibawa Pak Dollah. Yang dia kata duit tu tak masuk ke akaun saya, duit tu masuk ke akaun parti saya. Ingat tak Pak Dollah? Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi 1 sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Suapan tersebut dikaitkan dengan projek Jana Wibawa daripada beberapa pihak, iaitu Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad, Mamfor Sendirian Berhad dan Azman Yusof. Ini berlaku dari 1 Mac 2020 hingga 20 Ogos 2021. Dari Februari 2021 hingga Julai 2021, dia didakwa terima 200 juta hasil aktiviti haram. Yang ni yang dia kata duit tak masuk ke akaun peribadi saya, tapi masuk dalam parti, saya tak tahu. Saya tak salah. Ingat tak Pak Dollah? Ya Tam, aku ingatlah yang tu. Dalam ceramah dia pergi cakap macam tu. Tak cerdik betul lah Mak Seri Berry ni. Ya, tapi Pak Dollah tahu tak? Mengikut Akta SPRM, walaupun duit tu tak masuk akaun peribadi dia, tapi masuk akaun dia dan dia sebagai Presiden Parti waktu tu. Pada 7 Oktober 2025, Peguam Negara tolak representasi dia yang memohon supaya 7 pertuduhan terhadap dia digugurkan. Dan kemudian pada 9 November 2025, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 29 hari perbicaraan bagi kes tersebut. Perbicaraan kes akan mula hari ini kat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di hadapan Hakim Nur Ruwaina Mat Nordin. 2 saksi pertama akan dipanggil hari ini. Kes akan berjalan selama 29 hari mengikut tarikh yang dah ditetapkan sampai Ogos tahun ni. Pihak pendakwaan dijangka panggil kira-kira 30 orang saksi sepanjang perbicaraan ni. Dahsyat. Rumusannya dia kena dakwa 7 pertuduhan. 4 pertuduhan salah guna kedudukan untuk memperoleh suapan 232.5 juta ringgit. Yang tu bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM. Dan 3 pertuduhan menerima wang 200 juta hasil aktiviti haram. Yang ni bawah Akta Amlah. Sakanlah Tam. Tak apalah. Kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan dia untuk masuk penjara.